Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, saya Cikgu Siti Fairuz binti Zulkafli, guru matematik tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Agama Hidayah Islamiah. Okay, pada hari ini, Cikgu akan membuat perkongsian bagi bidang pembelajaran statistik dan kebarangkalian tingkatan 4. Okay, Cikgu akan menerangkan tentang pengenalan bagi topik ke-9 tingkatan 4 iaitu topik kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, kamu telah mempelajari topik kebarangkalian mudah semasa di tingkatan 2. Okey, tajuk 9 ini di tingkatan 4 ini adalah kesinambungan daripada topik kebarangkalian mudah. Okey. So topik kita mulakan pembelajaran kita dengan standard pembelajaran 9.1 iaitu peristiwa bergabung. Okey. Okey, 9.1.1 memerihalkan peristiwa bergabung dan menyenaraikan peristiwa bergabung yang mungkin. Okey, di akhir pembelajaran, cikgu harap kamu dapat memerihalkan peristiwa bergabung dengan menyenaraikan peristiwa bergabung yang mungkin. Okey, apakah itu peristiwa bergabung? Okey, peristiwa bergabung ialah gabungan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Jika di tingkatan 2 dulu, kamu hanya mempelajari topik kebarangkalian dengan hanya satu peristiwa sahaja. Okey, untuk tingkatan 4, kita gabungkan dua atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Okey, semua kesudahan yang mungkin bagi suatu peristiwa bergabung ditulis dalam suatu set iaitu ruang sampel. Okey, ruang sampel ni mesti ditulis dalam bentuk tata tanda set. Okey. Okey, kita tengok contoh. 3 kad berwarna merah, biru dan kuning. Okey, cikgu ada 3 keping kad. Okey, iaitu kad merah, biru dan kuning. Ketiga-tiga kad ini dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Okey. Soalannya, 2 keping kad dikeluarkan dari kotak itu satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, satu demi satu tanpa pemulangan. Soalannya, tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di atas. Okey, di sini ada 2 peristiwa yang berlaku. Kenapa 2 peristiwa? Peristiwa pertama ialah mengeluarkan kad yang pertama. Peristiwa kedua ialah mengeluarkan kad yang kedua. Okey, so di sini cikgu sediakan 3 kaedah untuk kita tulis ruang sampel. 3 kaedah untuk mengeluarkan ruang sampel. Okey, kaedah yang pertama ialah kaedah menyenaraikan ruang sampel. Okey, menyenaraikan dengan kita membuat eksperimen. Okey, 2 keping kad dikeluarkan dari kotak satu demi satu tanpa pemulangan. Perkataan tanpa pemulangan adalah sangat penting. Kamu perlu faham tanpa pemulangan bermaksud tidak boleh dikembalikan kepada kotak. Okey, so macam mana ruang sampel yang pertama? Okey, ruang sampel yang pertama, kamu keluarkan kad yang pertama, kamu rekodkan sebagai kad merah. Kita gunakan singkatan saja, kita tulis sebagai M. Okey, selepas kamu keluarkan kad yang pertama, kamu tidak boleh kembali ke kotak kerana tanpa pemulangan. So, bila kita keluarkan kad yang pertama, kamu kena letak di sebelah. Okey, untuk peristiwa yang kedua, okey, kamu hanya ada 2 pilihan, biru atau kuning. Katakan kamu pilih kad biru, okey, bermaksud ruang sampel pertama ialah merah dan biru. Okey, begitu juga berikutnya, sekiranya kamu keluarkan kad yang pertama berwarna merah, berkemungkinan kad kedua kamu ialah berwarna kuning. Okey, so kamu punya ruang sampel kedua ialah merah dan kuning. Okey, begitulah berikutnya. Okey, sekiranya kad pertama kamu berwarna biru, okey, berkemungkinan kad kedua kamu berwarna merah. Jadi kamu akan dapat biru dan merah. Okey, boleh jadi juga kad kamu ialah biru dan kuning. Okey, sekiranya kad pertama kamu berwarna kuning, kad kedua boleh jadi berwarna biru. Okey, begitulah seterusnya sehingga selesai kamu menyenaraikan ruang sampel. Okey, so ini adalah ruang sampel. Mungkin kita akan keluarkan merah dan biru, mungkin juga merah dan kuning, mungkin juga biru dan kuning, boleh jadi biru dan merah. Okey, merah dan biru dengan biru dan merah ni adalah 2 ruang sampel yang berbeza kerana
kad pertama dan kad keduanya tidak sama. Begitu juga dengan kuning merah dan juga kuning biru. Okey, so ruang sampel perlu tulis dalam bentuk tata tanda set iaitu S sebagai simbol bagi ruang sampel. Okey, ini adalah kaedah menyenaraikan ruang sampel. Okey, kita tengok kaedah kedua, masih soalan yang sama. Okey, masih soalan yang sama tapi kaedah kedua. Kaedah kedua cikgu ajar guna kaedah jadual. Okey, kita buat jadual. Okey, kita buat jadual. Merah, biru, kuning, merah, biru, kuning. Ini mewakili pengeluaran kad kali pertama ataupun peristiwa pertama. Di sini mewakili peristiwa kedua. Okey, sekiranya kad pertama kamu ialah merah, kad kedua kamu boleh jadi biru. So, kamu boleh tulis di sini sebagai MB, merah dan biru. Okey, boleh jadi juga kad pertama kamu merah, kad kedua kamu ialah kuning. Okey, so kamu boleh tulis di sini sebagai merah dan kuning, MK. Okey, sekiranya kad pertama kamu biru, okey, kad kedua kamu boleh jadi merah. Okey, so kamu boleh tulis di sini sebagai MB, biru, merah. Okey, boleh jadi juga biru dan kuning. Kita tulis sebagai MK. Okey, sekiranya kad pertama kamu ialah kuning, okey, kad kedua kamu boleh jadi merah, kita labelkan sebagai KM. Okey, sama juga kad kedua biru KB. Okey, kenapa cikgu kosongkan di kawasan ini? Okey, kenapa kawasan ini kita letak kosong, kita tak guna? Okey, sebab apa? Merah dan merah. Okey, adakah mungkin berlaku merah dan merah? Sekiranya kamu keluarkan kad berwarna merah, kamu kena letak di luar, kan? Okey, ada lagi tak pilihan untuk kad merah? Okey, dah tak ada pilihan untuk kad merah. So, tak mungkin berlaku kebarangkalian ataupun ruang sampel untuk warna yang sama. Merah dan merah tak boleh berlaku, biru dan biru tak boleh berlaku, begitu juga kuning dan kuning pun tak boleh berlaku. Okey, so ini adalah kaedah jadual. Okey, ruang sampelnya masih sama iaitu cara tulisnya S sama dengan gunakan tata tanda set MB, MK, BK, BM, KM dan KB. Okey, masih sama walaupun kaedah berbeza. Okey, kaedah ketiga ialah masih soalan yang sama, 3 keping kad berwarna merah, biru dan kuning dimasukkan ke dalam sebuah kotak, 2 kad dikeluarkan satu demi satu tanpa pemulangan. Tulis ruang sampel. Okey, di sini kita guna kaedah gambar rajah pokok. Okey, gambar rajah pokok. Okey, senarai yang pertama di sini, MBK, senarai yang pertama di sini ialah peristiwa mengeluarkan kad yang pertama. Okey, senarai yang kedua di sini ialah peristiwa mengeluarkan kad yang kedua. Okey, so macam mana cikgu tunjuk tadi sama saja. Okey, jika kad pertama kamu merah, pilihan kedua kamu mungkin biru atau kuning. Okey, biru atau kuning. Okey, so sekiranya merah dipilih, okey, kad kedua mungkin biru. So kamu boleh tulis sebagai MP, merah, biru. Okey, sekiranya kad kedua kamu dipilih, kamu boleh tulis sebagai MK, merah dan kuning. Okey, begitu juga sekiranya kad pertama kamu berwarna biru, okey, kad kedua kamu mungkin berwarna kuning. Okey, so kita label sebagai BM. Sorry ya, sepatutnya BK. Okey, biru dan kuning. Okey, dan di sini juga kad kedua kamu berwarna merah. Okey, kad kedua kamu berwarna merah. Okey, ni terbalik ya. Sepatutnya BK dengan BM. Okey, tapi masih betul lah. Okey. So, kalau kad pertama kamu berwarna kuning, okey, kad pertama kamu berwarna kuning, kad kedua kamu mungkin merah. Okey, so di sini dia akan jadi KM dan sekiranya kad kuning, kad kedua kamu mungkin biru. Okey, so dia akan jadi KB, kuning dan biru. Okey, masih sama cara menulisnya, masih sama ruang sampel. S sama dengan MB, MK, BK, BM, KM dan KB. Okey, so kamu ada 3 pilihan kaedah.
3 pilihan kaedah untuk menyenaraikan ruang sampel, iaitu kaedah pertama tadi dengan menyenaraikan ruang sampel. Kaedah kedua guna kaedah jadual dan kaedah ketiga kita guna kaedah gambar rajah pokok. Okey, itu untuk kita punya standard pembelajaran 9.1. Okey, gabungan peristiwa gabungan. Okey, cikgu teruskan dengan standard pembelajaran yang kedua iaitu 9.2. Okey, peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey. 9.2.1, okey, di akhir pembelajaran, cikgu harap murid-murid dapat membezakan peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey. Apakah yang dikatakan peristiwa bersandar dan tak bersandar? Okey, dua peristiwa A dan B ialah peristiwa tak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi peristiwa B dan sebaliknya. Okey, untuk gabungan kebarangkalian, kamu ada dua peristiwa. Okey, peristiwa pertama kita katakan peristiwa A, peristiwa kedua kita katakan peristiwa B. Okey, jika peristiwa A tidak mempengaruhi peristiwa B, okey, dia katakan sebagai peristiwa tak bersandar. Begitulah sebaliknya, jika peristiwa B tidak mempengaruhi peristiwa A, kita katakan sebagai peristiwa yang tak bersandar. Okey. Dengan kata lain, peristiwa A dan B ialah peristiwa bersandar jika peristiwa A mempengaruhi peristiwa B dan sebaliknya. Okey, jika peristiwa A mempengaruhi peristiwa B, dikatakan peristiwa ini ialah peristiwa bersandar. Sama juga sekiranya peristiwa B mempengaruhi peristiwa A, peristiwa ini dikenali sebagai peristiwa bersandar. Okey, kita masih guna contoh yang sama. Okey, masih contoh yang sama. 3 keping kad berwarna merah, biru dan kuning dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Okey, masih situasi yang sama. 3 keping kad di dalam kotak. Okey, di sini cikgu highlightkan satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, satu demi satu tanpa pemulangan. Kita nak tengok peristiwa ini adalah peristiwa bersandar atau peristiwa tak bersandar. Okey. Peristiwa A ialah mengambil kad kali pertama. Okey, kamu ada 2 kali pengambilan kad. Okey, yang pertama dikenali sebagai peristiwa A. Okey. Peristiwa B mengambil kad kali kedua. Okey, so ada 2 aktiviti di sini, mengambil kad kali pertama dan mengambil kad kali kedua. Okey, bagi peristiwa A, bilangan ruang sampelnya NA sama dengan 3. Kenapa 3? Sebab kamu ada tiga pilihan. Okey, kamu ada pilihan merah, biru atau kuning. Jadi bilangan peristiwa A ada 3. Okey. Manakala bagi peristiwa B pula, kad yang pertama tidak diletakkan kembali ke dalam kotak. Okey, macam ni lah. Okey, bila kamu dah keluarkan kad yang pertama, kamu tanpa pemulangan, kamu tak boleh letak balik ke dalam kotak. Kamu kena keluarkan. Okey, bila kamu keluarkan, peristiwa B hanya tinggal 2 pilihan sahaja. Bilangan ruang sampel bagi peristiwa B adalah 2. Okey, kalau kamu keluarkan merah, bermaksud B hanya tinggal pilihan biru dan kuning sahaja. Kalau kamu keluarkan biru, okey, bermaksud B hanya tinggal merah dan kuning sahaja. Okey, begitulah seterusnya. Okey, jadi peristiwa A dan peristiwa B adalah saling mempengaruhi. Peristiwa A, kamu ada 3 pilihan. Tapi peristiwa B, kamu hanya ada 2 pilihan sahaja. Okey, jadi untuk peristiwa bergabung di atas ialah peristiwa bersandar. Kenapa bersandar? Kerana peristiwa A mempengaruhi peristiwa B. Okey, peristiwa A kamu ada 3 pilihan, peristiwa B kamu hanya tinggal 2 pilihan sahaja. Maksudnya peristiwa A mempengaruhi peristiwa B. Jadi peristiwa ini dikenali sebagai peristiwa bersandar. Okey. Okey, masih contoh yang sama. Okey, kita nak senaraikan peristiwa ruang sampel. Okey, ruang sampelnya masih sama macam tadi. Okey. MB masih merah dan biru, merah dan kuning. Okey, sini pun biru kuning, biru merah, biru kuning, kuning merah, kuning dan
biru. Okey, sama tadi tanpa pengembalian, tanpa pengulangan bermaksud okey, warna merah dan merah tak mungkin berlaku, warna biru dan biru tak mungkin berlaku dan warna kuning dan kuning pun tak mungkin berlaku. Okey. Okey, so ini ruang sampel yang macam tadi juga sama, cuma kaedahnya sahaja. Okey, dan di sini kita ada bilangan ruang sampel. Okey, bilangan ruang sampel. Kita nak tahu berapa jumlah ruang sampel sepatutnya ada. Okey, bilangan ruang sampel formulanya sama dengan bilangan peristiwa A darab bilangan peristiwa B. Okey, peristiwa A tadi kita ada 3 pilihan, bermaksud ada 3 peristiwa A, bilangan peristiwa A ada 3, darab dengan bilangan peristiwa B. B hanya tinggal 2. Okey, B hanya tinggal 2 sebab kita dah keluarkan 1 kad. 3 darab 2 kita dapat 6. Bermaksud ruang sampel kamu mesti ada 6 unsur. Okey, 6 pasangan kad. Okey, cukup dah 6, kita bilang balik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so untuk peristiwa bersandar ini, gabungan peristiwa bersandar ini, kita ada 6 ruang sampel. Okey, itu untuk contoh peristiwa bersandar. Okey, sekiranya cikgu guna soalan yang sama lagi, tapi dengan situasi berbeza. Okey, kamu masih ada 3 keping kad. Okey, kamu masih ada 3 keping kad, merah, biru dan kuning. Okey, dimasukkan masih dalam kotak yang sama. Okey, tapi cara kita keluarkan tak sama. Okey, 2 keping kad dikeluarkan dari kotak satu demi satu dengan pemulangan. Apa maksud dengan pemulangan? Maksudnya kamu dah ambil satu, kamu boleh masukkan balik ke dalam kotak. Okey, kamu dah ambil dah merah. Untuk buat peristiwa B, kamu letak balik merah dalam kotak. Okey, so kamu masih ada 3 pilihan. Okey, kita tengok sini ya. Okey, dekat sini peristiwa A mengambil kad kali pertama. Sama je macam tadi, mengambil kad kali pertama. Peristiwa B mengambil kad kali kedua. Okey, sebab 2 peristiwa yang sama. Okey, situasi saja berbeza. Okey, kita tengok kat sini ya. Bagi peristiwa A, bilangan ruang sampel NA sama dengan 3, iaitu merah, biru dan kuning. Okey, macam tadi juga, pilihan pertama untuk kad pertama, kamu ada 3 pilihan kad, merah, biru dan kuning. Okey, so bilangan peristiwa A adalah 3. Okey, untuk peristiwa B pula, kad pertama diletak kembali ke dalam kotak. Okey, bila kamu keluarkan, contohnya kamu keluarkan kad merah, okey, syaratnya dengan pemulangan. Bermaksud kamu boleh letak kembali kad merah ke dalam kotak sebelum kamu keluarkan kad yang kedua. Okey, so bila kamu nak keluarkan kad yang kedua untuk peristiwa B, okey, bilangan peristiwa B masih lagi 3. Sebab apa 3? Kita keluarkan kad, tapi kita boleh masukkan balik ke dalam kotak. Okey, jadi peristiwa B masih ada bilangannya 3, iaitu masih ada warna merah, biru dan kuning. Okey. Jadi untuk peristiwa bergabung bagi kes di atas ialah kita katakan sebagai peristiwa tak bersandar. Kenapa tak bersandar? Kerana peristiwa A kamu ada 3 pilihan. Okey, kamu keluarkan kad pertama, kamu kembalikan kad ke dalam kotak. Kamu nak keluarkan kad yang kedua, kamu masih ada 3 pilihan seperti asal. Okey, seperti asal. Bermaksud, okey, peristiwa A tadi, yang 3 pilihan tadi tu, dia tak mempengaruhi peristiwa B, masih sama. Peristiwa B pun masih sama, masih ada 3 pilihan. Jadi peristiwa A tidak mempengaruhi peristiwa B. Okey, masih 3 pilihan yang sama. Jadi peristiwa ini saling tidak mempengaruhi, kita sebut sebagai peristiwa tak bersandar. Okey. Okey. Okey, cara kita nak senaraikan ruang sampel untuk peristiwa yang tak bersandar. Okey, masih soalan yang sama, 3 keping kad berwarna merah, biru dan kuning dimasukkan ke dalam sebuah kotak, 2 keping kad dikeluarkan dari kotak satu demi satu dengan pemulangan.
Okey, macam mana ruang sampel untuk situasi dengan pemulangan. Okey, ini yang kita wujudkan tadi. Kalau tadi tanpa pemulangan, okey, merah dan merah tidak wujud. Okey, biru dan biru tidak wujud. Kuning dan kuning pun tidak wujud. Tapi di sini disebabkan syaratnya dengan pemulangan, okey, bermaksud sekiranya kamu keluarkan kad pertama berwarna merah, okey, kamu kembalikan kad dan kamu nak keluarkan kad kedua, kamu masih boleh keluarkan kad yang sama. Bermaksud kad merah dan merah itu wujud untuk situasi ini. Okey, wujud untuk situasi ini kad merah dan merah. Jadi kita boleh tuliskan sebagai M. Begitu juga sekiranya kamu keluarkan kad pertama berwarna biru. Okey, kamu keluarkan kad pertama berwarna biru, kamu rekodkan dan kamu kembalikan kad ke dalam kotak. Untuk membuat pengeluaran kad kali kedua, kamu masih boleh dapat kad berwarna sama iaitu biru. Okey, so kamu masih boleh dapat biru dan biru. Sama juga sekiranya kad pertama kamu berwarna kuning, okey, kamu rekod sebagai kuning, kan kamu kembalikan ke kotak, okey, untuk mengeluarkan kad kedua, kamu masih boleh dapat warna yang sama iaitu kuning. Okey, jadi wujudlah di sini merah-merah, merah-biru, merah-kuning, biru-merah, biru-biru, biru-kuning, kuning-merah, kuning-biru dan kuning-kuning. Okey, so untuk kita punya ruang sampel, bilangan ruang sampel, okey, bilangan ruang sampel A sama dengan 3 darab dengan bilangan ruang sampel B. Okey, ruang sampel B sepatutnya 3 ya, situ silap sikit saya buat di sini. Sepatutnya 3 darab 3. Okey, 3 darab 3. Bukan 3 darab 9 ya. Okey, 3 untuk bilangan ruang sampel A, 3 untuk bilangan ruang sampel B. Okey, so 3 darab 3 kita akan dapat 9. 9 ruang sampel. Okey, di mana 9 ini? Okey, 9 kita bilang balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita ada 9 ruang sampel. Okey, kita pergi kepada contoh yang berlainan. Okey, contoh untuk kenal pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah ialah peristiwa bersandar atau tak bersandar dan berikan justifikasi anda. Okey, tengok contoh yang pertama. Mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling adil dilambung 2 kali. Okey, cikgu ada shilling di sini. Okey, kamu boleh cuba buat. Okey, shilling ada 2 permukaan. Permukaan angka yang ada nombor dan belakangnya permukaan yang ada gambar. Okey, mendapat angka sebanyak 2 kali. Adakah dia peristiwa yang bersandar atau tak bersandar? Okey, so katalah kamu lambung shilling. Okey, kamu dapat permukaan angka. Okey, untuk lambungan pertama, kamu dapat permukaan angka. Kebarangkaliannya ialah 1/2. 1 angka daripada 2 permukaan. Okey, sekiranya kamu lambung kali kedua, kamu masih boleh dapat angka. Dan pecahannya masih sama iaitu 1/2. 1 permukaan daripada 2 permukaan shilling. Okey, so adakah aktiviti melambung duit shilling ini peristiwa bersandar atau tak bersandar? Okey, disebabkan kebarangkaliannya sama, jadi peristiwa ini dikatakan peristiwa tak bersandar. Kenapa tak bersandar? Kerana kebarangkalian mendapatkan angka dalam lambungan shilling kali pertama tidak mempengaruhi kebarangkalian mendapat angka dalam lambungan shilling kali kedua. Okey, kamu lambung shilling kali pertama, kamu dapat pecahan 1/2. Kamu lambung shilling kali kedua, masih pecahan 1/2. Jadi, peristiwa A, lambungan pertama, tidak mempengaruhi peristiwa B, lambungan kali kedua. Apabila peristiwa A tidak mempengaruhi peristiwa B, kita katakan peristiwa ini adalah peristiwa yang tak bersandar. Okey, kita tengok contoh kedua. Masih soalan yang sama, kenal pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah ialah peristiwa bersandar atau tak bersandar. Berikan justifikasi anda. Okey, mendapat angka dalam lambungan shilling adil
dan nombor 5 dalam lambungan dadu adil. Okey, so sekarang kita ada dua. Kita ada shilling dan dadu. Okey, shilling dan dadu. Aktiviti pertama ataupun peristiwa A ialah melambung shilling. Okey, apabila kamu melambung shilling, okey, kamu punya peristiwa mendapat angka adalah 1/2. Satu permukaan daripada dua permukaan. Jadi kebarangkalian peristiwa A ialah 1/2. Peristiwa B ialah kamu melambung dadu. Jadi kebarangkalian untuk mendapatkan nombor 5 dalam dadu ialah nombor 5 hanya ada satu permukaan sahaja nombor 5. Jadi kebarangkalian mendapat nombor 5 ialah 1/6. Satu permukaan daripada 6 permukaan dadu. Okey. Jadi dua peristiwa aktiviti ini adalah saling tidak mempengaruhi. Okey, shilling 1/2, dadu 1/6. Okey. So adakah peristiwa ini bersandar atau tak bersandar? Okey, kedua-dua aktiviti ini ialah peristiwa yang tak bersandar. Kenapa? Kerana kebarangkalian mendapatkan angka dalam shilling adil tidak mempengaruhi kebarangkalian mendapat nombor 5 dalam lambungan dadu adil. Okey, lambungan shilling kamu dapat kebarangkalian 1/2, lambungan dadu kamu dapat kebarangkalian 1/6. Jadi kedua-duanya saling tidak mempengaruhi. Ini dikatakan peristiwa tak bersandar. Okey. Kita tengok contoh ketiga. Mendapat dua batang pen berwarna sama apabila dua batang pen dikeluarkan satu demi satu dari sebuah bekas yang mengandungi 3 batang pen biru dan 2 batang pen merah tanpa pemulangan. Okey, so kat sini cikgu ada 5 batang pen. Okey, 5 batang pen iaitu 3 batang pen merah dan 2 batang pen 3 batang pen biru dan 2 batang pen merah. Okey, situasinya ialah kita nak keluarkan 2 batang pen dengan 1/1 tanpa dikembalikan. Okey. Katakan pen pertama cikgu keluarkan ialah pen merah. Okey, cikgu keluarkan pen merah yang pertama tapi tak boleh nak simpan balik. Kena tanpa pemulangan. Maksudnya ambil pen yang pertama kita letak di luar. Okey. Kemudian baru kita ambil pen yang kedua. Okey. So katakan pen pertama dikeluarkan. Okey, adakah pen pertama dan pen kedua ini saling mempengaruhi kebarangkaliannya? Okey, kita tengok. Kalau kita nak keluarkan pen yang pertama, katakan pen merah, kebarangkalian pen merah yang pertama ialah 2 daripada 5. Okey, kenapa 2? Sebab pen merah sekarang ada 2. Daripada jumlah semua pen di sini ialah 5 batang. So, kebarangkalian pen merah yang pertama ialah 2/5. 2 daripada 5. Bila saya keluarkan pen yang pertama, okey, itu adalah peristiwa A. Peristiwa A ialah kebarangkalian peristiwa A ialah 2/5. Okey, cikgu keluarkan satu. Kemudian untuk peristiwa B, cikgu nak keluarkan lagi satu pen. Mungkin juga dapat warna yang sama. Tapi adakah kebarangkaliannya sama? Okey, kalau tadi kebarangkaliannya ialah 2/5, sekarang kebarangkaliannya ialah 1/4. Okey, kebarangkalian peristiwa B ialah 1/4. Kalau peristiwa A, 2/5. Okey, selepas dikeluarkan pen yang pertama, pen yang kedua 1/4. Maksudnya 1 daripada 4. Okey, disebabkan kebarangkalian peristiwa A dan kebarangkalian peristiwa B adalah tidak sama dan saling mempengaruhi, bermaksud situasi ini ialah situasi peristiwa bersandar. Kenapa peristiwa bersandar? Kerana kebarangkalian mendapatkan pen merah yang pertama akan mempengaruhi kebarangkalian mendapatkan pen merah yang kedua. Sama juga kalau kita ambil pen biru. Okey, sekiranya cikgu ambil pen biru. Okey, sekiranya cikgu ambil pen biru. Pen biru pertama kebarangkaliannya ialah 3/5. Kenapa 3? Kerana asalnya pen biru ada 3. Okey. So, kebarangkalian pertamanya ialah 3/5. Bila pen biru pertama dikeluarkan, kita nak keluarkan pen biru yang kedua, dia dah jadi 2/4.
4. Kenapa 2? Kerana pen biru dah tinggal 2. Daripada jumlah keseluruhannya ialah 4 batang yang tinggal. Okey, so peristiwa ini dikatakan peristiwa yang bersandar kerana kebarangkalian peristiwa A mempengaruhi kebarangkalian peristiwa B. Okey. Okey, itu sahaja daripada cikgu pada hari ini. Cikgu harap untuk kamu mengukuhkan lagi penguasaan dan meningkatkan tahap kefahaman. Murid-murid boleh cuba explore contoh-contoh dalam buku teks dan cuba menjawab latihan-latihan dalam buku teks supaya lebih faham. Okey, sekian dulu dari cikgu. Assalamualaikum.